Itu kita Cikgu Syaril yang dah janji dia pun nak siapkan lagu untuk duet dengan Cik Su, lagu raya. Harap-harap dia dah siap lah ya. Jadi bolehlah kita perdengarkan hari Rabu ni ke ya. Tengoklah macam mana ya. Baik, Nana Karya, bagaimana persembahan P3? Apakah kelebihannya ataupun poin-poin yang bagus? Saya rasa secara keseluruhan Sharif adalah seorang penyampaian Sharif kali ini complete lah dalam satu package yang seluruh saya rasa. Sebab balancing vokal dan muzik yang baik, dia tak ada balance dia bagus, tempo, warna vokal, sebutan baik, karakter juga dimainkan dengan baik, dinamik dia, penghayatan dia, saya dapat rasa feel raya. Ada satu komentar pendengar yang cakap lebih bagus daripada penyanyi asal. Itu saya kurang setujulah. Sebab saya rasa penyanyi asal cara pembawakan Jalil Hamid ialah more theatre like, dari segi melakonkan karakter dalam lagu itu untuk Jalil Hamid. Tetapi bezanya Sharif, dia menyanyikan lagu ni. Faham tak? Faham. So Jalil Hamid ialah dia melakonkan lirik lagu tu. So Sharif ni dia menyanyi. So dia di situ kelainannya Sharif. Okay. So walaupun dengar macam sama, almost similar macam original, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. So, Sharif menyanyi lagu ni. Satu theatrical ya. Satu melakonkan ya. Dia melakonkan lirik dalam lagu tu, tu Jalil Hamid ni original, dan Sharif menyanyikan lagu ni. Itu beza dia. Dua beza ya. Okey, bagus. Okey, di mana? Ada lagi kelebihannya? Kelebihannya actually mic handling juga baik. Saya suka yang part chorus tu dia tahu jauhkan mic. Sebab itu saya lihat secara keseluruhan secara menyanyi live. Memang kalau awak nak tarik suara, mic kena jauhkan sikit. Wah, anda boleh dengar suara orang tarik mic ke tak tarik mic? Suara dia volume dia berubah. So dia punya, so kita boleh beritahu dari situ lah. So itu mic handling dia cuma ada certain part, mungkin mic handling ada terdekat sikit, jadi ada macam distort sikit ada distort sikit lah. Itu normal lah, benda tu normal lah kalau nyanyi live. So saya rasa secara komplit memang dia seorang penyanyi yang sedia. Dia bersedia. Bersedia ya. Maknanya dia lakukan homework ya. Dia dah buat semua tu ya. Oh yes, ada lagi sikit-sikit macam improv, pitching dia agak stabil, ada terlepas sikit-sikit, tapi pasal nyanyi live normal, akan pitching akan ada part yang mungkin kurang nafas, akan ganggu pitching awak sikit lah. Lagi-lagi lagu rancak sebegini. Tapi ada improv yang mungkin ada yang terlepas pandang, sebab saya notice dia macam ada berbira kita di hari raya. Itu semua improv. Itu improv yang tidak dilakukan oleh penyanyi asal. Betul. Tapi dia sikit aja. Dia macam apa orang kata, tak melebih lah ya. Tak melebih. Tapi saya notice benda tu. Saya perasan benda tu. Jadi saya suka sebab dia macam taburkan sikit-sikit icing on the cake lah kira. Sikit-sikit je, tak banyak. Bahagian plating dia bagus lah ya. Ada ya. Yes, plating dia bagus. Ya, betul. Dan dengan penukaran kata momok, cuma yang tak baiknya satu je. Apa? Sebab saya appreciate the idea yang dia tukar word hantu kepada momok. Saya appreciate, saya faham effort dia sebab dia mahu membuat kelainan sikit, originality kelainan. Tapi bila dalam penulisan lirik, rima harus dijaga. Maksudnya rima? Dia sama macam hantu raya. Lagi sedap rima dia tau. Hantu raya, jalan macam momok raya. Jadi tak sedap sikit rima dia. So ini dah detail sikit. Ini bab penulisan lirik pula. Itu dia detail tu ya. Kenapa dia orang pakai word hantu, kenapa tak pakai word momok? Pasal rima dia. Rimanya ya. Hukum rima ni macam pantun juga ya. Hukum rima ya. Okey. Nasib baik saya ni penulis lirik. Tengok tu. Dari situ dia dapat memberikan pandangan. Dia tak salah, tapi kurang sesuai. Okey, baiklah. Nyanyi dah macam pantun, ada rima ya. Mantanduk kata. Lah awak kata itu orang kata seni atas sikit.
ya. Itu dalam sikit lah. So tapi secara keseluruhan saya amat berpuas hati dengan penyampaian Syarif. Syukur ya. Wah, kalau amat puas hati ni ya, tak tahu sama ada dia bakal jadi juara atau tidak. Ni berbalik kepada peserta terakhir, sama ada lebih bagus daripada Syarif atau tidak ya. Ni kira dia dah set the bar lah kira. Kita akan mendengar peserta terakhir menyanyi sebentar lagi. Terima kasih Nana. Sama. Show.